kita dah pernah datang sekali rumah customer ni buat pendawaian untuk dryer, plug soket plug dryer, soket plug untuk induction cooker dengan plug bahagian dapur. Okey. So kerja tu saya ingat saya 2 tahun lebih lah kot. So hari ni kita datang sekali lagi, customer call kita untuk buat satu lagi pendawaian di ruangan gazebo kat luar. Okey. So hari ni 3 poin lampu, 2 poin soket plug. Yang mana DB box dia kat dalam sini lah. Tu. Dalam sini. So, okey, DB box dekat sini kita akan tarik nanti daripada DB box semua. Tak nak looping-looping. Okey. So, kita akan lalu daripada atap ni, staff saya. Lalu daripada atas ni. Last sekali kita akan pergi dekat gazebo ni. Lampu hujung ni satu, kipas hujung sana satu lampu. So kita akan pakai conduit warna hitam, industrial concept lah ni. Okay. So untuk satu MCB 2 plug, 2 soket plug penggunaan dekat sini. Kita pakai yang warna hitam, semua hitam. Untuk satu MCB C10 kita akan tarik 3 poin saja dekat sini. So ST tetapkan 10, tapi kita buat 3 saja. Okay, plug dia, switch dia dekat sini. Dekat sini switch, dekat sini plug bawah-bawah ni lah. Satu lagi kita akan looping sebelah sini plug dia. Okay, dekat sini single, sini single, sana single, switch pun single. Okay, so akan ada kipas dekat sini. Kalau ada lagi satu batang dekat sini, lagi cantik. Kipas ni boleh duduk tengah-tengah. Okay, so lampu kita letak sana satu, tengah-tengah. Kipas ini lampu akan ke sana satu. Jadi macam tak ngam sangat. Okay, so insyaAllah kita buat yang terbaik untuk bagi cantik dekat sini. Atas sana kita lalu melalui ceiling, akan lalu sebelah sini terus ke sini. Okay, so terbaik. Alhamdulillah kita akan tunjuklah progres. Okay, hari ini saya bersama dengan 4 orang staff. Okay, terbaik. Kita bagi yang terbaik untuk customer. Okay, untuk plug kita pakai kabel 2.5 untuk lampu kita pakai 1.5. Kita semua kita ikut spek Suruhanjaya Tenaga 1.5. Okay, so tak ada looping mana-mana, terus direct kepada DB box. Walaupun satu MCB 3 circuit, satu MCB 2 circuit.